tu. And then deadline lah kita orang nampak. Orang kata macam dark side of Japan lah. Oh, faham. Bila malam daripada pukul 12 lebih, pukul 12 kan. Tu satu je tu. Mati terus saja pun. Bukan. Ramai gila macam mabuk. Muntah merata. Buang sampah merata. Benda ni orang tak nampak. Oh, faham. Kita nampak dia punya ni je gaya. Yang nampak dia bersih dan baik. Sebenarnya ni memang ada lah. Side dia, faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua penonton Haiyan Potret. So, hari ni episod kelima kita. Esok kalau ikut tarikh ni, esok berpuasa. Tapi hari ni tak puasa lagi . So, nampak ayat ni lah. Siap. Kami bukan minum berpuasa. Okay, so hari ni saya bawa seorang lagi special. Kita import Jepun hari ni. Allah. Kita jumpa orang Jepun ni. So, kita jemput hari ni Saudara Ahmad. Assalamualaikum Ahmad. Sihat ni? Salam bang. Sihat Alhamdulillah, sihat. Ahmad merupakan seorang pelajar yang intern dekat Jepun lah. Kalau untuk pengantin semua. Betul. Intern Jepun. Ahmad, kau siapa Ahmad? Mechanical ni. So, sebelum kita nak menerokai ataupun nak tahu lagi lanjut macam mana intern, proses intern dan sebagainya, boleh Ahmad cerita sikit tak? Background childhood Ahmad mungkin sebab tengok anime petang-petang ke dulu suka nak Jepun lah. Ahmad dah share sikit. So, Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan diri sekali. Boleh perkenalkan dia. Nama Ahmad Luqman Fazli. Sekarang tahun keempat, final year second semester Mechanical Engineering. So, hari tu intern dekat Jepun selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan tu intern lah. Sebulan lagi jalan. 7 bulan stay kat sana. Bulan Februari tahun lepas. Dekat Yamanashi, Japan. So, Yamanashi ni adalah distrik ataupun negeri dia yang ada Gunung Fuji. So, memang setiap hari keluar rumah tu nampak Gunung Fuji lah. Best tu. Cantik lah. Best. Dah. So, intern kat sana buat hydrogen, research on hydrogen fuel cell. Sebagai research intern lah. Bantu student, master student, PhD buat dia punya research kan. So, kalau childhood rasanya tak ada apa-apa related sangat dengan Jepun. Dulu sekolah menengah, sekolah agama, sekolah rendah pun sama. Di Bangi. Lepas tu alhamdulillah dapat sponsor Petronas dan masuk ke DDP lah. So dia start mula minat dengan nak pergi Jepun ni since sebab dulu kita orang punya foundation online. Time COVID. Masa PKP. So time tu kita orang tak ada final exam tau. Orang ada nama dia extended assignment. Mesti korang semua tak pernah dengar takkan Ni final exam tu text kan tu lah. So time tu online semua benda. So extended assignment ni macam 24 jam, dia bagi masa 24 jam, dia bagi soalan. Lepas tu kita cari lah kat internet apa semua open book test lah. So time tu tetap di ChatGPT. Kau sekarang ChatGPT tu kalau tak ada time tu memang sangat-sangat membantu lah. So soalan ni memang susah gila. So start daripada situ. Lepas tu mula fikir kan macam apa kata kalau aku sebab PKP time tu tak tahu berapa. So macam fikir lah, apa kata kalau macam time PKP ni kita belajar satu skill baru. So time tu macam cuba cari minat baru lah. Lepas tu stumble upon anime lah. So dia macam time tu dah start ada macam ramai orang yang start minat anime. Betul. Tapi macam childhood punya anime tu start dengan macam Naruto contohnya. Legend. Naruto legend. So after that time sekolah menengah tu ada tengok sikit-sikit. Tapi yang macam maybe start minat balik dengan anime ni time PKP tu lah. Aku tengok cerita AOT. Faham. Attack on Titan. Kau minat Attack on Titan ni? So time tu dia baru season 4 keluar kan. Baru start tengok. Lepas tu minat lah. And then after that during PKP, so macam tak ada apa benda nak buat sangat. So banyak tengok anime kan. Lepas tu daripada anime tu kita start macam lebih macam minat lah dengan culture Jepun ni kan. Tahu lebih lanjut lah. So start tengok vlog Japanese. Ada Japanese yang datang kat Malaysia. Ada orang Malaysia duduk sana. Indon yang duduk sana kan. Lepas tu kita pun minat. Lepas tu kebetulan time tu foundation third kan. Keluar iklan student exchange program. So time tu macam mula nampak lah ada peluang nak pergi luar negara bawah UDP ya. So dari situ lah start cari apa semua. Dan bermulalah perjalanan kita pergi ke Jepun. Faham? Kenapa tak pergi student exchange tu? Okay. Asal pergi intern.
Betul. Sebab dia nampak iklan straight exchange sebenarnya. Betul. Kenapa tu? So sebab time tu lepas dia buka UTP kan, tentu first year second rasa. First year second semua dah kita orang dah masuk dalam dah balik UTP lah. So terus tanya dengan staff yang jaga student exchange ni lah. Lepas tu kita tanya apa semua, nak tahu lagi lanjut. Join macam ada event, cerita pasal event apa semua kan. Cerita pasal student exchange. Lepas tu satu benda yang macam susah sikit untuk student exchange ni, sebab dia ada course mapping nama dia. So course mapping ni dia kena pastikan course yang kita ambil dekat ETP ISAN tu, dia kena ada juga kat sana. So dia kena supaya kita boleh, nama dia apa tu nama dia? Potong kredit. So transfer kredit. Supaya nanti kita tak payah ambil lah sikit tu kan. So bila tengok, tentu memang aku dah berminat nak pergi Jepun kan. And then so bila tengok tu pun so bila tengok tu macam dekat Jepun ni untuk student exchange dia tak banyak universiti satu. Yang kedua, kalau nak study kat sana, kena study dalam bahasa dia. Faham. So contoh mungkin tak boleh relate kalau macam student making, subjek yang susah contohnya macam fluid ataupun termo. Subjek ni dalam bahasa Inggeris pun dah susah nak berjepun pula itu. Betul. Kalau dalam bahasa Jepun memang lagi susah. Orang memang kena belajar bahasa Jepun, tak ada bahasa Inggeris. Betul. Dia tak banyak universiti yang offer study tu dalam bahasa Inggeris. Especially untuk degree lah. Kalau macam master atau PhD banyak bahasa Inggeris kan. So bila tengok tu, alamak, kena belajar bahasa Jepun pula. Lepas tu dia ada dia kena ada language punya qualification. Dia kalau ikut dia punya qualification tu adalah JLPT N3. So N3 ni dia macam dia ada level 5 level, N5 sampai N1. So N3 ni yang tengah-tengah. Kelas yang tengah tu lah. Betul. So macam kalau English ni dia lebih kurang macam biasa kalau MUET apa paling tinggi lah? Band 4. So mungkin lah sebab saya tak MUET. Foundation TV tak MUET. Ada level yang tinggi. Contoh kita ambil OOPT kan. OOPT tu kita ambil OOPT. Kalau C1 paling tinggi kan. Betul. C1 paling tinggi kan. So kalau N3 ni lebih kurang macam B2 lah. Faham. Maksudnya nak kena full lah. Betul, kena bercakap lah, boleh berkomunikasi. Betul ni. Yelah sebab kalau kita legit pun, kalau nak belajar terms yang macam betul sesusah kan dalam engineering, kena faham lah bahasa dia. Faham. So bila tengok tu, alamak, dah tak ada harapan ni. Macam takkan macam mula-mula tu macam fikir optimis lah. Sekarang ni dah foundation third, akan pergi nanti second year first atau second. Betul. So ada dalam setahun lebih lah. Setahun lebih. Boleh ni. Boleh ni. Kita optimis lah. Pasti lah ke. Boleh ni. Awal-awal tu memang semangat lah. Memang lepas tu terus buat macam apa nak start kan. List dulu lah. Tapi berlaju ke. Around that 1 week tu, aku dah boleh hafal semua huruf hiragana. Di dalam 1 minggu je. Laju lah. Memang laju lah. Semangat. Semangat. Nak gitu. Benda apa tu lah. Lepas tu, bila itu Jepun ni dia ada 3 tulisan. Hiragana, katakana dengan kanji. Kanji ni tulisan Cina. So tu baru belajar hiragana. Dia 3 lagi. Dia lagi 2. Lagi 2. Banyak ke? Katakana okey lagi lah. Masuk je kanji. Dia beza level ke beza apa 3 ni? Hiragana ni yang memang Japanese punya asal. Faham. Kalau katakana ni adalah apa-apa perkataan pinjaman bahasa. Contohnya contohnya smartphone kan. Smartphone dalam bahasa Jepun adalah smaho. Ataupun zaman bahasa luar. Betul. So tulisan dia akan pakai katakana. Faham. Lepas tu kalau kanji pula adalah tulisan dalam bahasa Cina. Sebab Jepun kan asalnya daripada negara besar Cina kan. Betul. So diorang berevolusi, diorang buat tulisan diorang sendiri. Faham. Tapi kebanyakan macam kalau diorang punya tulisan kan, still akan pakai kanji tu lah. Faham. Kanji tu. So kanji tu memang susah. Sebab dia antara tak kisah sebab language lah. Ada sebab dia. Betul. Salah satu reason dia sebab language, dan yang kedua adalah sebab course mapping tu. Sebab kalau kita nak course mapping, kita kena pastikan semester yang ada dekat universiti kat sana, dia kena lebih kurang dengan yang dekat UTP. So contoh kita ada 3 sem kan. Ada Januari, Mei dengan September. Betul. So kalau kat sana dia orang akan start Oktober. Start Oktober habis bulan March. Lepas tu dia orang akan start April
habis bulan September. Oh, faham. So tak kena. Dia tak kena. Memang tak kena. Nak buat course mapping. Betul. So benda tu yang macam benda-benda yang kena consider lah bila kita nak buat student exchange. So kalau intern benda macam course mapping tak ada lah kan? Betul. Oh faham, dia just language lah tinggal. Dia tak kat itu pun. English. Dia kalau intern ni kenapa dia lagi senang? Sebab kita datang kat tempat tu, kita just buat kerja je. Faham. Office hour, 9 masuk, 5 balik. Kita takkan ada, dia depends lah ikut company dan sebagainya kan. Tapi kebanyakannya dia tak sebeban macam kita ada quiz, kita ada test, nak kena study lagi kan. Final exam lagi, assignment lagi. Dia tak macam tu lah, tak seberat macam tu lah. And then bila kita cakap dari segi bahasa kan, kalau setakat ni yang aku dah collect feedback daripada kawan-kawan yang pergi intern luar negara juga kan, mostly semua pakai English. Oh faham, Tak kisah kat negara mana pun. Faham. Contohnya ada yang pergi kat negara Germany, ada yang pergi dekat negara Czech Republic, dia orang semua pakai English. So senang lah kita kat sini boleh guna English je lah. Betul. So kalau di sana English tak ada masalah sangat lah. Betul. Intern pun lama lagi tu lah. Betul. Intern 8 bulan. Tapi yang pergi luar negara kita hanya boleh 6 bulan lah. ETP set boleh 6 bulan je. 6 bulan tu. Terus still okay untuk kita nak pergi sana. Pengalaman experience sebenarnya. Betul. So experience. Ahmad baru balik sini bila? Bulan Ogos. Jom Chris baru balik sini. Bulan baru je lah. Baru betul. Baru terlepas Tahun lepas lah. Faham. So Ahmad, untuk benda Ahmad FYP sekarang tengah final year. So jadual dia sangat hektik lah sekarang. So balik Malaysia, Ahmad ada apa yang tengah buat sekarang selain FYP apa semua? Betul. Ada. Itulah macam sebelum aku sendiri pergi final year kan, pergi ke intern, macam the biggest goal yang aku ada dalam macam short term goals lah adalah untuk pergi Jepun lah. Memang like before intern tu memang aku 2 tahun tau study bahasa. Lepas daripada foundation tu kan, so macam dah tak ada chance. So study lain-lain lah. Tak boleh cerita kan, dah baca je kan. Sebab tak ada qualification bahasa. So aku study 2 tahun aku belajar bahasa Jepun online dengan ada kelas online. Lepas tu lepas dah pergi Jepun tu rasa macam balik tu macam fikir nak buat apa kan. Atau nak ditadikan. Aku adalah sebelum ni sebagai pengasas kelab harmoni kan di UTP kan. So balik-balik tu one of the thing yang sampai sekarang lah aku memegang jawatan sebagai SUA Setiausaha Agung di Harmoni Malaysia. So Harmoni Malaysia ni orang penting harmoni sebenarnya. Harmoni ni Harmoni Malaysia ada 23 cawangan seluruh Malaysia dekat IPT. So baru-baru ni pun baru settle AJM. Betul. So sangat busy lah. Another thing untuk student EDP especially kan, specialty kita adalah business lah. Betul, faham, setuju. Student sangat senang nak buat business dan setuju. So one of it adalah aku sekarang ni adalah salah seorang co-founder lah kiranya pada satu syarikat buat servis 3D printing. Nama dia Print Laju. Nama Print Laju Melayu kan nama Print Laju. Baru dapat nama. Kita baru create dah. Pagi tadi baru meeting. Baru dapat nama Print Laju So aku ada buat something. Ada buat baterai. Dia ni tu ada baterai. Kita ini antara salah satu. Baik tu. Betul lah. 3D printing ni? Ni 3D printed lah. Form. Nice dia punya kualiti sebenarnya. Betul. So asalnya kalau aku pernah 3D printing dekat mana, kualiti dia mantap sebab dia nak rasa satu-satu tu. Tapi ni nice lah. Ada yang ni guys, kau tengok. Nampak? Dia 3D printing. Kalau korang nak printing apa nama? Print laju. Kita memang open service untuk student FYP ataupun student yang nak buat projek kan. Yang nak buat macam prototype. Kita open dah order untuk tu. And then another thing kita open juga untuk event ataupun club. So ini contoh Harmoni punya. Baik tu. So ni diorang punya maksudnya contoh merch yang kita buat lah kan, 3D print. Sebab I guess macam 3D print ni dia macam something yang tak underutilized lagi lah. Betul. Macam kalau kita ada apa-apa benda yang kita nak print kan, kita boleh just design dan kita boleh jadikan ni lah. Design? Korang buat design ke? Ada. Kita cakap so korang just bagi idea ke dorang boleh wujudkan idea korang. Betul. That's the strength of 3D printing. Betul, faham, setuju. So ini kira macam bila dah final year ni kan, macam nak explore something. Betul, betul list. Belajar benda baru, explore benda baru. So kita ni balik apa? Sebelum pergi intern, apa proses dia? Ada interview ke? Apa kelayakan dia?
untuk kita macam kalau illustration dia ada kelayakan dia. Kena dapat berapa persen GPA macam tu. Kalau intern macam mana? Kalau intern actually dia bergantung dekat host university. Oh, faham. Betul. Mostly dia akan ada letak lah set dia berapa kan. Dia bergantung. Tapi kalau kebanyakan student yang pergi ke intern luar negara ni, dia akan buat research internship. Research internship. Bila kata research internship ni, maksudnya dia punya intern tu tak berbayar. So cuba bayangkan pergi kat negara orang, lepas tu bayar mahal. Jepun kan, Jepun ke UK ke, Tahu ada reaksi dia orang tu. betul. So macam kita nak kena ada duit lah kan. Tapi kita pergi intern tak dapat duit. So mana nak dapat duit tu? Ya jasa UTP lah. Nilai saya. So intern boleh try approach yayasan UTP. Betul. Dia orang kan cover berapa persen tu tak? Dia ikut percentage ikut negara. Betul, dia ikut negara. Contohnya kalau macam dekat Asia dia akan cover 90%. Oh, dekat Asia 90%. Tapi Japan hari tu di cover max 75%. 75%. So lagi 25% save kita lah sendiri. Tapi lepas tu diorang pun dah ada macam budget diorang. So tapi berdasarkan yang aku dah pergi sana kan, dan berapa banyak yang aku dah spend, actually 75% tu cukup untuk hidup. Faham. Cukup untuk bayar duit rumah, pengangkutan, makanan, bil. Faham. Cukup-cukup je. So 50% tu boleh cover semua kan. Cuma kita harapan lebih jimat lah. Betul. Cuma dari segi makan, sebab kat sana pun tak ada banyak makanan kan. So macam mana nak cari makan halal tu? Kau masak sendiri? Memang kena masak. Memang kena masak halal. Betul. Alhamdulillah ayam adalah halal. Kalau saya ayam dah halal. Betul. Nak jadi semulai pula. Faham, susah juga. Makan ikan je. Faham. Tak boleh lah. So antara kelayakan dia kalau untuk YUTP ni, dia sekurang-kurangnya kena 3.0. 3% ke atas. 3.0 ke atas. Dan kalau macam proses dia depends lah ikut people. Kalau macam aku ni jenis yang safe initiate lah. Sebab memang nak sangat pergi kan. So like 3 semester sebelum tu aku dah tanya dekat office yang intern dah. Office intern, office CDO. Okay, CDO. Apa nama dia? CDO stands for Career Development Office. Career Development Office. Dekat Pocket D. Okay. So jumpa dia orang, tanya dia orang ada tak list nama universiti yang ada kaitan Jepun yang ada kaitan dengan universiti yang UTP. Lepas tu aku email satu-satu. Kita kena email je kot uni tu. Tak, ini bukan kena ni inisiatif kau lah. Ya bang. Nampak effort dia nak pergi Jepun tu sebenarnya. Masa tu tadi tanya pun. Memang nak pergi. Lepas tu memang aku email satu-satu universiti. Lepas tu cakap tanya dia, ada tak placement untuk internship. So tak banyak lah yang ada. Reply pun ada yang tak reply. Goes je kan. Lepas tu daripada situ adalah beberapa yang cakap ada apa semua kan. Kalau macam yang kalau tak buat macam ni, orang biasa semua boleh jumpa cara biasa lah. Boleh jumpa 2 semester sebelum. 2 semester. Office tanya kan? Pergi office tanya. 2 semester sebelum. Kalau 1 semester sebelum pun boleh. Semua orang batch kita semua akan satu batch akan cari intern tu. Tapi untuk orang yang pergi luar negara ni rasa macam dia terlambat sikit lah. Faham. Boleh time tu tapi dah kena prepare beforehand. Sebab time tu dia akan open form yang kita boleh apply untuk internship luar negara. Dapat je placement, confirm ada spot untuk, kalau lepas 3.0 lah, confirm ada spot untuk YTP. Faham. Faham tak? So just secure the tempat lah. So dia akan buka form untuk student intern sebenarnya. Betul. Sebenarnya banyak spot yang diorang kasih. Ke ada limitation? Dia ada limit. Tapi tak beritahu kat situ. Tanya satu kena jumpa office tu. Tanya geng CDO terus lah. Faham? Betul. So rasanya kalau setiap tahun rasanya dia akan perubahan tu tak? Betul. Ada perubahan ikut kepentingan orang lah. Betul. Macam time aku tu yang pergi slot untuk pergi Jepun ada 8 tempat lah kat 3 universiti. Tempat aku 2 orang. Ada tempat yang member aku pergi tu dekat area bawah-bawah sikit, tu 4 orang, lepas tu lagi 2 orang. So yang satu universiti ni tak ada orang pergi pun. Means banyak lah. Banyak. Semua orang tak ni, tak apply. Settle lah. So waktu ni dah proses semua dah settle. Waktu sebelum nak pergi Jepun tu, ada preparation beli jaket ke apa preparation? Betul. One thing yang lepas dah dapat duit dah kita dah secure, flight ticket MW apa semua kan. One thing yang paling penting sebelum tu adalah visa. Dan untuk uruskan visa ni yang quite susah sikit. Kalau especially Jepun. Kalau Jepun ni dia kena prof kita yang kat Jepun tu, yang kita berhubungan tu, dia kena uruskan dokumen tu kita. Dia orang yang uruskan? Betul. So dia kena bawa dokumen tu pergi dekat embassy dia dekat Jepun.
embassy tu kena keluarkan satu surat. Surat tu kena post ke Malaysia. Oh, faham. Faham. So dia proses tu dia akan kita macam sebelum aku pergi tu pun macam takut kan. Sebenarnya ni tiket dah ada PF. Tu dia tak dapat lagi lah. Lepas tu kita bawa surat tu dah dapat. Kita bawa ke embassy yang dekat Malaysia. Lepas tu kita buat visa lah. Oh, visa tak visa. So kena ada visa semua siap semua. Betul. Kalau Malaysia dia boleh 90 hari tanpa visa kat Jepun. Oh. Dan sebab aku stay lama lagi kan. So dari segi preparation lain tu, baju of course kena beli. Wow. Sebab weather kat semua dia lain. Betul. Aku sampai tu time tu musim sejuk. Oh. Walaupun tempat tu macam jarang salji. Dia macam setahun sekali salji. Tapi kebetulan sehari sebelum aku datang turun salji lebat. Oh. Faham. So bila kita keluar daripada airport tu memang sejuk gila. Kita kat sini panas turun dah sejuk. Kalau ni 5 Celsius time tu. So first experience turun sana. Betul. First experience Jepun apa lah? First experience satu salji tu lah. Salji. First time macam kita macam keluar kat jalan naik kereta kan. Tepi-tepi jalan dapat salji. Oh, faham. Ada matahari. Kami ada salji. Macam kita tak pernah rasa dia tu. Ni kita rasa sebenarnya. Kita rasa culture diorang nak rasa experience ke saya diorang ni. The first experience kan. So sebenarnya kalau siapa rasa nak try intern kat luar, yang mana rasa nak intern kat luar, kita boleh jumpa CDO yang mana tertarik nak pergi intern tu. Juga yang mana katakan dah terlepas student exchange. Korang terlepas untuk nak intern luar sebenarnya. Mesti ada untuk korang intern sebenarnya. So Jepun ni best satu benda is diorang culture lah, betul tak? Betul. Diorang culture ni lain sikit kita. So waktu Ahmad di sana, apa yang culture rasa Ahmad culture ni aku boleh buat di Malaysia lah. Atau culture ni menarik lah. Sebab Jepun ni banyak culture ni. Betul. Dia rich of culture lah. Kau tengok pun diorang punya pakaian tradisional apa semua. Betul. Masih dia terapkan kat sana sebenarnya. One thing yang aku rasa memang benda ni kita semua tahu benda ni bagus. Tapi semua orang tak boleh buat. Masa lah. Betul, seperti masa tu setuju. Dia orang one reason sebab dia orang punya sistem pun dah memang menepati masa. Maksudnya dia orang punya train, bus. Kalau dia lambat dia akan bagi tahu. Itu. Dia akan bagi tahu macam real time lah. Biasa sebab aku pergi universiti aku kena naik bus. 15 minit. So dia akan ada apps yang bagi tahu. Pasti akan sampai pukul apa. Kalau dia lambat memang dia bagi tahu. Delay 10 minit, delay 15 minit. Memang detail lah. Ya betul. So dari segi masa kan. So memang itu something yang kita sepatutnya lagi-lagi as a Muslim kan. Kita memang kena jaga masa lah. Dan diorang ada buat benda tu kan. So that's the first thing. Seterusnya kebersihan lah. I mean benda ni macam klise pasal Jepun kan. Kita ni tak buat dulu tu. Ya betul. Ada cuma dia tak buat. Jepun dia memang betul-betul terapkan lah. Betul. Kalau kita cakap dari segi kebersihan kan, macam jalan dia pun macam especially dekat tempat aku tu macam dia tak adalah terlalu bandar tau. Dia macam ibu kota negeri lah tapi macam Ipoh lah. Tapi jalan dia sangat bersih. Macam dia memang ada pejalan kaki. So kat pejalan kaki tu pun semua bertar. Tak ada macam tanah ke. Sangat-sangat bersih lah. Yang kau tengok TikTok kan ada ikan berenang dalam hutang. Betul ke? Kata betul ke tak? Abang Ahmad nak tahu betul ke tak ikan tu? Yang tu ada. Aku tak pernah tengok lah. Tapi bukan kat semua tempat lah. Itu rasa memang dekat tempat-tempat spesifik je. Tak adalah. Dongkang orang ada juga air kotor. Semua lumut dia ada juga. Orang dia nak. Itulah misalnya orang pandang lolo macam tu je. Tak semua macam tu lah. Tak seindah macam tu lah. Lepas tu one thing yang aku rasa yang sangat-sangat aku terkesan lah sebenarnya kan, adalah how they take care of little things lah, especially in terms of macam kita cakap ni sebagai akhlak lah, buat adab Ada one time tu aku pergi satu kedai lah. Satu kedai, lepas tu pergi beli barang and then time nak bayar tu dia, ada macam aku somehow dia macam menghalang jalan orang tapi orang yang nak lalu tu dia yang kalau kita excuse me macam bila dia memang semua sen. Oh, faham. Macam dia memang minta maaf gila. Padahal kita yang salah. Semua masa ni betul minta maaf ataupun excuse me lah. Tapi cara dia buat tu kita rasa kita rasa bersalah lah ni. Terus sangat ada halang jalan ni. Tak perasan ni. Adab yang tinggi kan betul. Ada orang tinggi betul. And then one thing yang macam kita maybe take it for granted lah adalah
something like kalau dia orang bekerja tu dia orang bekerja dengan bersungguh-sungguh. Contoh ada one time tu aku naik basikal lah. Basikal nak pergi ke universiti. Lepas tu biasalah ada construction tepi jalan kan. So kalau macam construction tepi jalan pun akan ada lori yang parking dekat pejalan kaki kan. Akan ada orang yang jaga. Dan dia jaga tu bukan macam sambil lewa je tau. Dia memang akan kita datang, lepas tu dia akan dia suruh kita tunggu sekejap. Lepas tu dia akan macam buat sungguh-sungguh lah. buat sungguh. Dia memang akan bagi lalu kita orang punya kerja. Betul. Jepun tu. So benda ni macam one thing yang kenapa aku rasa dia macam betul-betul terkesan kat aku sebab contoh kita dalam Islam sendiri kan. Kita ada macam sunnah. Betul. Contohnya macam senyum bila jumpa dengan saudara, bagi salam ke, baik dengan jiran ke. Semua ni kan sunnah kan. Betul. Sunnah ni something yang orang cakap macam tak buat tak apa. Tapi actually benda-benda kecil ni lah yang buatkan orang terkesan dengan kita. Betul, setuju. Macam bila kita pergi negara orang kita rasa benda tu kan. Tapi bila kita kat negara kita sendiri kita tak rasa pernah buat kan. Padahal kita dah tahu kan benda tu sebenarnya. Betul. Cuma kita tak buat tu sebenarnya. So macam perlu sebab sunnah-sunnah ni lah yang buatkan Islam ni nampak cantik. Betul, setuju. Dan orang pun tertarik dengan Islam kan. Orang mandang kita, orang beradab semua. That's one thing yang memang respect lah dengan Japan. So walaupun Japan rasanya bukan majoriti Muslim, susah tu lah. Betul. Majoriti Muslim. Masjid Jumaat je, soal Jumaat semua. Masjid sangat-sangat susah nak cari. Memang sangat susah nak cari. Nama tempat aku ni Yamanashi. Bandar aku nama dia Kofu. Setahu aku, ikat Yamanashi ni besar lah. Dia punya negeri ni lebih kurang macam let's say macam Selangor lah contoh kan. Habis tak pasti asas dia besar kan. Tapi apa kurang. Ada 2 je masjid. Dekat sana negeri tu. Jauh. 2. Betul. Satu dekat Gunung Fuji. Dari Gunung Fuji sebab turis. Satu lagi dekat bandar ni lah. Sebab bandar utama. So kalau kita nak pergi masjid tu solat Jumaat, adalah solat Jumaat dia. Like kena kalau jalan kaki sejam. Kalau naik bas dalam 20 minit macam tu lah. 2 baikkan Selangor tu ada 2 masjid Jarang kali buat ni. Untuk orang pergi solat. So komuniti Islam kat sana macam ni? Aku beruntung sebab aku datang tu ada dalam 20 orang Malaysian kat sana. Student yang kat universiti aku belajar tu lah. So memang ada orang lah yang menghidupkan raya, puasa kan. Masih ada. Betul. Dan masjid tu pun dia ada karya dia. Memang ada Pakistan, Indonesia yang memang dah menetap kat sana. Ada orang lah yang karya tu lah. So this macam Islam tu jumpa dekat masjid semua. Betul. Semua negara di situ. Betul. Seri Indo semua ada. Seri Indo ada. Ramai juga. So waktu Ahmad Ihsan dia, cost of living dia macam mana? Dari segi rumah, makan. Rumah share 10 orang ke 11 orang ke macam ni? So kalau rumah sebab kita orang sampai tu kita orang tahu pun ada saudara Malaysia kat sana. Memang literally tak tahu. Tak tahu apa. Sebab macam atas kita orang ada senior tepi juga. Tapi dia orang macam tak connect sangat dengan saudara Malaysia kat sana. So bila kita sampai situ satu rumah tu duduk berdua je lah. Aku dengan member aku lah yang datang sekali 2 orang. Yuran sewa untuk rumah tu 6 bulan 24,000. 24,000 Malaysia. Sewa 24,000. Bulan kat SPG kereta kat Malaysia sebenarnya. Lumayan 4,000. So consider orang 12,000 lah seorang. 12,000 seorang. Tapi dia dah termasuk wifi, bil api, bil air semua lah. So kita orang memang kat sana tak pernah tutup aircon lah. Musim dah bayar kan? Ya betul, dah bayar tu. Musim panas tak tutup aircon, musim sejuk buka heater lah. Itu dari segi tanah rumah. Kalau bas kita orang beli macam bas pas sebab nak pergi balik pun dah dalam 300 yen. 300 yen ni lebih kurang RM9, RM10 lah sehari So kalau kita kena pergi sebulan dah dekat RM300 kan. So kita orang decide untuk beli bus pass lah. Bus pass ni macam dia siap-siap top up kat kad kita. Sampai Senggo kan. Lepas tu kita just tap je lah. Aku beli dah tu sama 3 bulan satu kat lah. Tu pun cost juga lebih kurang berapa? 40,000. 40,000 ni lebih kurang 1,000 lebih lah. 1,000 lebih untuk 3 bulan pas tu 1,200. So unlimited dah guna? Unlimited guna. Unlimited guna dekat tempat dia je lah. Tempat dia je. So kalau nak travel semua kena beli bayar lain lah. Bayar macam biasa. Dia ada kad. Nama dia biasa orang kena Suica ke Pasmo ke. Kalau orang yang pernah pergi Japan tahu lah kan nama kadnya. Dia macam Tasenggo. So kita di fill dalam tu.
Lepas tu boleh guna nak naik train ke nak naik bas ke, semua dia tolak dari situ je. So Itu untuk transport lah. transport lah. Same transport lagi. Kan Makan je sebenarnya. makan Makan kalau makan luar, kalau kedai biasa sekali meal dalam 800 yen. 800 yen ni RM24. RM24 lah. Kali 3. Kali RM24 kan? Oh, RM24 Malaysia sekali makan. Itu kan murah. Tu paling murah RM24. Itu kena murah. So biasanya most meal macam 1000, 1200. So sebenarnya makan kat sana makan apa? Kalau sebabkan dah tahu macam tu mahal kan. Dan tak banyak kedai yang kita rasa boleh makan. Mostly masak. Mesti masak lah. Mesti masak. So pandai masak ni. Tak nak mengaku ada masak. Sebab kat sana macam kita masak masih simple lah. Betul. Sebab kita Nak survive lah sebenarnya. betul. Masak untuk survive. Kita kan biasa makan makanan Malaysia kan. Betul. Cili, serai. Benda tu tak ada kat sana. So makan masakan macam ni? Memang simple lah. Asal ada je lah. Asal ada lah. Boleh lah simple masak. Masakan Jepun boleh ke masakan? Actually, masakan Jepun tak susah nak buat. Oh, serius? Ya. Dia orang suka makan sayur. Oh, faham? So kadang-kadang dia macam sayur tu dia macam rebus je. Masa ni senang dia masakan Melayu yang macam complicated tu sebenarnya. Serius. So sangat-sangat simple. Ahmad kat sana buat research betul tak? Dia intern dekat Malaysia banyak industri kan? Betul. Kat sana research. So macam mana Ahmad pergi sana buat research tu? Mengajar ke buat berdasarkan Ahmad punya ni? Yang apa? Topik yang Ahmad dapat apa? Fuel cell. So Ahmad buat research berdasarkan fuel cell tak? Betul. Basically itu adalah salah satu research yang dah student master ataupun PhD buat. Kita tolong dia. Tolong tu jadi kuli kot. Faham. So setiap orang dapat topik lain-lain ataupun sama? Topik lain-lain. Ikut ni kita dah minta ke macam ni? Tak, diorang assign. Prof akan bagi lah. Faham. Kita boleh pilih lah. Like student ni contoh ada 3 orang kan. Ada 3 topik. Kita pilih lah salah satu. So kalau kat sana apa yang aku buat memang pergi pukul 9, masuk pukul 9, balik pukul 5. Masuk-masuk awal-awal tu memang kita just study artikel, baca artikel nak fahamkan kan. Lepas tu dia orang akan ajar slow-slow. So aku ada nama dia apa tu? Aku buat fuel cell tu sendiri. Membrane nama dia, membrane. Buat sendiri daripada dia punya bahan dia. Susun kan, masukkan dalam alat dia, testing. Aku ambil reading. Dia kena tengok aku punya kerja ni kena tengok air dalam benda tu. Aku ambil reading lebih daripada 1000. 1000 kali. 1000 kali? 1000 kali. Astaghfirullah, 1000 kali tu banyak. Ya. So macam datang hari ni esok balik esok datang bawa lagi. Tak faham. Sebab bila kita kata research ni dia memang nak kena data yang precise kan. Betul. So kita kena buat banyak kali lah. Kena pastikan benda tu result yang sebenar. Faham. So macam tu lah. Kerja Padahal 1000 nak buat tu, bosan lah. dia ulang Malaysia mula kan? Betul. Wow. Faham. So apa masuk lab sana semua kan? Apa beza dengan kita punya environment kat sini Malaysia? Dia teknologi dia ke? Dia mesti work ethic ke? Macam mana? Teknologi lah teknologi. Soalnya cakap yang pun canggih kan? Betul. Dia depends kot lab kot rasanya. Sebab kalau macam lab aku ni memang lab yang spesifik untuk fuel cell. So dia memang pakai teknologi yang ataupun mesin yang memang high end lah. Memang dikata kat Malaysia dekat DTP tak ada. Ada satu Malaysia, ada satu universiti je kat Malaysia yang ada alat tu. So itu dari segi teknologi lah. Dan dari segi work culture diorang ni tak kisah pasal orang lain lah. I mean positively lah. Maksudnya macam kalau kita buat kerja kita, dia orang tak kacau. Faham. So kalau macam contoh time aku buat tu ada prof lain dekat belakang. Dia pun macam kalau kita macam kita sembang ke apa, dia buat kerja dia orang lah. Ada kisah rasis tak? Sebab kadang kan kita Asia kan. Kerja pun tak banyak kan? Itulah. Banyak. Actually susah nak nampak. Susah nak nampak kes rasis. So that's good lah. That's good Malaysia. That's good thing. Faham. Sebab kita buat kawan semua kan. And one thing actually dia orang tak suka cakap dengan foreigner. Bukan sebab tak suka, sebab dia orang tak suka. Tapi sebab dia orang tak nak cakap English. Faham. Language lah. Faham. Okay.
So dorang pun rasanya tak feel lebih kurang kita ke sebenarnya English bang. Tak lagi teruk. Lagi teruk. Oh, kira serius lagi kita lagi ni lagi banyak. Serius. Soft English teruk tu lagi jumpa nak. Sebab kat sana walaupun universiti ni kira macam orang paling pandai lah, betul. Dengan prof okey lah, aku memang communicate dengan prof okey bahasa English. Tapi dengan student-student dia orang macam Dorang memang matabatkan bahasa dorang kan. dia orang macam tak ramai lah yang walaupun dia orang belajar bahasa Inggeris daripada sekolah juga. Tapi dia orang tak guna kan benda tu. Selagi kita kan macam at least ada guna sikit-sikit lah. Dorang memang mematabatkan bahasa Jepun ni. Faham? So sebenarnya saya nak tanya soalan lagi ke Ahmad sebenarnya. Tapi kita bagi Ahmad rehat jap. Kita take file jap. Kita bagi Ahmad rehat jap. Nanti kita sambung balik. Dia tanya banyak soalan lagi. So stay tune guys. One, two, three, four. Okay, so kembali lagi kepada kita untuk dengar apa input dan apa share daripada Ahmad ya. So tadi dah cerita technical macam mana proses dan sebagainya. So kita fun part of interlaw negara tak. So macam mana Ahmad nak pergi research kan? Pasal kita travel sini. Macam mana nak balance and gimana yang stay gimana lagi cuba tu. So sebab tempat aku ni Yamanashi dia 2 jam je dari Tokyo. Oh 2 jam je. So memang like weekend tu dah boleh pergi Tokyo lah. So naik train ke sana. So biasanya kalau dekat Yamanashi, especially kat Yamanashi University lah, time tu prof kita orang sangat-sangat baik lah. Dia memang time sebelum kita start intern dia dah cakap kalau nak minta cuti boleh, tapi janganlah sampai 2 minggu saya tidak rasa. So memang kita orang like kalau tak ada reason pun just cakap macam prof esok nak ambil cuti boleh ke, nak pergi jalan di Kyoto contohnya. Okay. That's okay. Asalkan kita dah settle. So ada yang time ujung-ujung pun aku ada macam minta cakap dengan prof kan. Prof saya dah present semalam, hari ni saya nak cuti boleh lah. Kada lagi So mostly tempat yang aku pergi of course lah area Tokyo ya. Tokyo pun ada banyak bandar. Ada Akihabara, ada Shibuya, Shinjuku, banyak lagi lah. So semua tempat tu dah pergi. Dan minggu terakhir aku member aku yang dari member UTP yang daripada Malaysia datang Jepun tau. So kita seminggu tu memang pusing satu Tokyo lah. Memang sebut beberapa bandar ni kita dah pergi. So selain Tokyo gimana lagi? Tokyo pada tu yang antik ke ada? Dia Jepun ni dia best sebab nature lah, selain daripada dia punya teknologi apa semua kan. So the next thing the next spot aku pergi adalah area Fuji lah. Fuji ni dia ada 7 tak silap ada 7 tasik kat Gunung Fuji tu. Dekat area Gunung Fuji tu. So situ pun ada juga pasang Kawaguchiko. So ada Yamanakako, ada nama semua-semua dah. Faham macam pun kan. Memang jalan macam mata kat ni. Lepas tu aku sempat agak naik Gunung Fuji. Panjat Gunung Fuji. Gunung Fuji ni boleh panjat time masa panas je. Saja dia. Saja tak boleh. Gila. Itu kan bahaya. Memang sejuk gila, bahaya. So situ. Lepas tu sempat juga pergi ke Kyoto. Kyoto ni kalau tadi tu aku pergi naik bas. 8 jam dalam bas. Bas malam lah. Ada yang biasanya pergi naik Shinkansen, bullet train. Bullet train tu sekejap je lah. Dia punya tiket dalam RM500 lah sekali lagi. Sekali lagi RM500 tiket. Kalau bas murah sekali. Kalau bas pergi balik RM500. Okay SKM. Sebenarnya SKM tak pernah. Aku pergi kos tanpa lah. Naik time pun ada. Naik bahasa pergi sekali. Kalau transport saya senang. Macam kita naik ke sana, nak jalan dekat Tokyo. Kalau Tokyo sangat-sangat senang. Sebab memang, dan aku boleh cakap macam most Tokyo dan sekitarnya lah. Dan actually seluruh Jepun pun dia ada train yang connectkan dia. Ada nama tiket ni, nama dia Ju Hachikipu. Ju Hachikipu ni macam ni tiket 18. Ju Hachikipu ni tak tahu kenapa nama dia tiket 18. Tapi Ju Hachikipu ni kita boleh beli, kita boleh naik daripada bawah sekali sampai atas sekali. Nak pakai tiket tu ke? Pakai tiket je. Dalam masa 3 hari sampai dah. Dia ikut jam. Tapi naik train lama lah. So kalau macam kita jenis yang macam
tak ada macam ada urgency pergi mana-mana. So nak slow-slow je, boleh pergi satu Train jalan-jalan. so pergi jalan-jalan situ kan. So boleh pakai train saja. So sempat lah yang travel sebenarnya betul sana. Takkan pergi sana tak travel, betul tak? Mesti Rugi lah. one of the experience yang pasal travel ni kan. Ada one time tu first time kita orang pergi Tokyo. And then satu malam tu, time tu bulan Ramadan. Lebih kurang selama ni sekarang lah. Tadi tu baru sampai sebab bulan 2. So first time pergi Tokyo. Lepas tu duit YUTP dia akan masuk sebulan selepas kita sampai. So kita datang tu memang tak ada duit. Ada duit buat duit kita je. Terus sebulan tu kaya lah. Lepas tu, so bila sampai kat situ nak pergi, tapi dah sampai si nak pergi jalan kan. Betul. So kita orang pergilah ke Tokyo. Tapi cuba buat trip yang paling jimat sekali lah. Lepas tu sebab Ramadan kan, so tak banyak spend dekat makan. Pergi solat tarawih. Lepas solat tarawih tu pergilah jalan dekat area Akihabara kan. Lepas tu plannya time tu first time pergi, plannya nak tidur dekat Manga Cafe. Manga Cafe ni macam CC lah lebih kurang. Cakap Malaysia apa dua CC lah. Sekarang sudah tak ada CC sangat. Tapi Manga Cafe ni dia banyak manga lah. So Manga Cafe ni macam orang kata macam option for hotel murah lah. Sebab dia kita boleh stay dalam tu more than satu malam lah. So bayar murah. Dalam 1,500 yen satu lah. So kita orang pun plan, okay kita pergi sini lah. Murah ha. Lepas tu malam tu macam jalan-jalan kita orang balik. Lepas tu time tu ada member aku daripada Malaysia datang. So sembang lama lah. Dah habis macam pukul 12. Jepun ni pukul berapa lah diorang tutup? 9 rasa. 9 malam tutup lah kedai. Awal lah. Pukul 10 lebih betul. Pukul 9 dah tutup lah. So malam tu kita orang habis sembang pukul 12. Duduk dekat kedai macam kedai kebab Turki. Banyak tau kat Jepun dia kebab Turki. Lepas tu habis keluar tu, lepas tu member tu dah ada hotel, pergi hotel lah. Kita orang pergi lah cari pergi yang Manga Cafe. penuh center penuh. Sampai orang dah baring-baring kat depan office. Sebab tutup penuh sangat. Semua orang duduk kat situ. Memang ramai. Sebenarnya bukan kita orang lah fikir satu. Orang Jepun memang dah buat macam tu. Pergilah satu tak ada, pergi satu lagi tak ada. Time tu musim sejuk. Cuba bayangkan Sedar kat luar. ya pukul macam 8 Celsius 10 Celsius sejuk gila tapi tidak pakai angin dia rasa sejuk lah. Memang sejuk. Dah lah seharian dah berjalan. Betul. Memang bad experience lah hari tu. Pergi satu-satu and then deadline lah kita orang nampak orang kata macam dark side of Japan lah. Faham. Bila malam dah pukul 12 lebih 12 kan. Satu je tu. Mati terus saja pun. Bukan. Ramai gila macam mabuk. Muntah merata. Buang sampah merata. Benda ni orang tak nampak. Faham? Kita nampak dia punya ni je kan. Yang nampak dia bersih dan baik. Sebenarnya ni memang ada lah. Asal dia faham. So malam tu at last kita orang macam tak boleh je ni. Kena spend kat duit. Pergi satu hotel tu. Penuh juga hotel tu. Tapi nasib baik lah dia ada macam ruang macam ruang untuk orang bekerja. Tapi kena bayar juga. Satu meja. Bayar untuk sewa satu meja. Sewa satu meja Ustaz. Kita tidur kat atas meja lah. Tidur duduk lah. Memang ni pengalaman ni. Memang tak lena. Ni tak lupa pengalaman ni. Memang dah lah sejuk lah. Kat tu sejuk. Lepas tu esok tu sahur kan. Sebab kalau kita kat Malaysia kita tak risau. Sebab kita ada macam banyak masjid tu. Kat sana masjid pun tak banyak. Lepas tu masjid dia pun dia tak open untuk tidur. Faham. So lepas pagi tu memang bangun awal lah. Tak boleh tidur pun. Lepas tu pergi ke masjid. Lepas tu minta izin tidur kejap. Lepas subuh ke sebelum subuh kita orang datang. Lepas tu tidur kejap kat situ kat masjid. Subuh semayang. Lepas tu pagi tu gerak lah. Cool lah gerak. Ni pengalaman ni tak lupa sampai tu ni cerita lah. So kalau korang nak pergi janganlah terkira cimas sangat. Mula hotel siap-siap. Kalau tidur tepi jalan macam tu jangan. Faham? So travel ni best. So banyak benda kamu belajar sebenarnya tu tak. So best moment lah. Best moment Best moment lah. Banyak lah best moment sebenarnya. One of the things sebab aku ni first time pergi negara 4 musim. So memang the best moment adalah musim changing of musim tu dah. So aku dah sempat lalu musim salji. Ada sempat salji turun. Lepas tu musim bunga sakura. Sakura cantik gila guys. Sepanjang jalan. Sebab sakura sepanjang jalan. Nak pergi ke universiti tu daripada stesen bas tu pergi ke universiti jalan kaki tau. Sepanjang jalan dia penuh sakura. Cantik gila. Tapi seminggu dia tahan. Dia tahan seminggu je. Lepas tu musim luruh ke? Lepas tu dia akan gugur lah. Jatuh. So itu memang cantik lah. Itu memang the scenery itself tu macam unforgettable moment lah.
Macam movie. Ya, betul. Right. Macam orang-orang yang memang dah minat kan, kita tengok dah tengok benda tu. Ya, memang benda tu is a real thing gitu loh. Kan dalam movie je kan. Tu one of the unforgettable moment lah. Rasanya momen yang lain yang mungkin menarik untuk diceritakan time masa salji tu kita orang sempat pergi ski. Kita orang buat free lab. Lab kita orang, so ramai-ramai orang Jepun kan. Dia orang buat satu lab trip pergi ke ski punya ni lah. So tidur kat situ 2 hari 1 malam. So first time lah main ski, main snowboard. Snowboard lagi superior daripada ski. Snowboard yang mana? Snowboard yang kita satu board ikat kat kaki. Kalau ski kan Yang pakai snowboard lagi best lah. dia memang turun gunung kan? Betul. Naik yang macam gondola yang nak boleh. Dia bawa naik di atas, lepas tu turun. So merasa lah Rasa situ. Lepas tu kalau orang Jepun ni, kalau musim sejuk kan, dia ada satu signifikan lagi selain snowboard ataupun ski lah, iaitu onsen. Tahu onsen tak? Tak. Onsen ni adalah kolam air panas. Jepun. So biasa dia orang memang bayangkan ada sejuk-sejuk kat luar. Lepas tu pergi masuk air panas. Memang sur lah, memang sedap. So malam tu lepas habis dah ski apa semua, kita bermalam satu malam. So malam tu pun ada raja let's go to the onsen ni. Lepas tu cannot. Onsen ni kalau tak tahu lah, dia kena bokeh lah. Ya. Dia kena clean. Bahaya. Ya, memang Bahaya. sorry tak boleh. Kan Tanya pakai apa tu? tak ada. Dan dia orang dah rasa. Faham. So amat gigak. Gila tak Aisyah ke kata lagi risau. Sejak apa? tak ada tak nak pergi. So kita cuba dia macam berkeras. Dia memang ajak tak payahlah malu Dia asyik dia santai. Bukan je ni. Dia baru tahu tak itu kalau pakai pakaian pun tak boleh. Memang tak ada batal. Memang situ memang tak boleh Banyak kan masih baru lah belajar. Faham? And then malam tu ada diorang ni akan ada nama dia Nomikai. Nomikai ni majlis minum-minum. So macam waktu dia macam lepas dinner, diorang akan pergi satu tempat untuk minum-minum lah. So kat tempat tu memang ada sediakan satu tempat khas untuk minum-minum ni kan. So diorang semua bawa lah arak diorang apa semua. Lepas tu diorang sediakan juga soft drink macam Kalpis. Apa nama air tu? Macam air Fanta macam tu lah. So kita orang minum yang tu je lah. So actually memang tak elok pun lah duduk anak majlis yang ada arak apa semua kan. Tapi kita sebab kita nak respect dia culture kan. Betul dia orang pun nak perkenalkan kita sebagai new member saya tu. So memang itu the first time masuk dengan majlis dia orang tu kan. So kita perhati je lah first time tengok. So memang kalau orang yang mampu ni dia memang akan jadi lain. Setuju. Dia macam ada seorang prof ni dia macam senyap je. Lepas dia dah minum-minum dah mampu. Bising tu dia jadi apa lah. The kick dia punya. So tiba-tiba dia nak tegur semua orang jadi ramah pula So kalau korang rasa experience baru, sebenarnya travel lah, mengembara. Betul, Mengembara dapat kau banyak experience, banyak kenal orang, betul tak? Dapat lihat dunia lah sebenarnya. Kau tahu, saya pun teringin sebenarnya travel. So kita jemput orang-orang macam ni yang intern luar, student exchange kita jemput. So diorang share diorang punya experience kita sebenarnya. So question lah tak? Macam mana tips ada orang Jepun tak? Ini ramai timbul baik. Kau nak dapat orang yang dari sana. Tak ada tiga. Tak ada. Sikit lah. Kau ada. Ini rasanya korang better pergi search kat YouTube ke. Sebelah macam ada. Nampak Ahmad nak simpan rahsia seorang-seorang. Tak ada. Memang tak ada. Cakap kau PM dia. So Ahmad, kelas tak? Kata-kata untuk siapa yang nak try intern. Kau ada takut apa semua kan. Ahmad punya kata-kata akhir untuk orang kan. Dia especially untuk student EDP lah. Kita ni memang banyak peluang Faham banyak peluang. Kita boleh nak pergi option pergi luar negara ada banyak. Nak pergi student exchange ke, nak pergi intern ke, ataupun nak pergi macam event pun banyak yang pergi ke luar negara kan. Betul tu. So kalau korang betul-betul nak pergi tu work for it lah. Saya work for it lah. Setuju. So one thing yang aku tak menyesal aku buat persediaan adalah cari email tu of course. Dan yang kedua adalah bahasa lah. Sebab walaupun requirement dia bukan bahasa, tapi untuk kita connect dengan orang kat sana. Setuju. Aku like awal-awal tu time aku baru datang tu memang rasa one thing yang mungkin orang tak cerita lah kalau pergi luar negara adalah especially ke Jepun, orang dia jenis yang individualistik lah. Maksud dia? Kita masuk office dia orang tak tegur. Macam tegur pun sikit-sikit je. Kalau kita kan boleh buat sembang kan dengan orang Malaysia apa semua. So benda tu dia akan buatkan kita rasa lonely. That's the real thing. So especially bila kita tak tahu bahasa dia tapi alhamdulillah hujung-hujung tu kita dah start macam dah boleh cakap bahasa Jepun kan.
So sembang dengan office mate. So tukar-tukar lah macam pandangan kan. Kita cerita pasal puasa, cerita pasal raya, cerita juga pasal macam solat dan sebagainya, pasal Islam apa semua kan. Diorang pun cerita lah pasal diorang punya culture. So macam lah dia cerita lah. So buat persediaan tu lah. Kalau memang korang memang nak pergi, take that big step untuk start research dan committed lah. Kalau betul-betul nak, buat betul-betul. Committed dan jangan takut untuk cuba. Betul, jangan takut untuk mencuba. Especially kat EDP. Kita sangat-sangat ni lah, sangat-sangat banyak lah. Banyak peluang sebenarnya. Betul. So sebelum kita tutup, Ahmad, satu kata Jepun tak? Ada, ingat dia. Banyak. Okay, satu yang best, yang best. Nak dengar Jepun terus. Nak bagi apa? Kata Kata-kata yang Ahmad rasa macam best lah. Macam kan kita tagline kita kan. Tagline Jepun ni ke apa kan. Kau sekejap ni. Gambar-gambar boleh. Gambar-gambar boleh. Gambar Jepun. Biasa. Oh, tu biasa lah. Okay, kita tunggu lo message sikit. Banyak sebab apa nak je memang influence Jepun apa kita kan. Macam mana Jepun ada rasa sebenarnya. Sekejap. Owari desu. Arigatou gozaimashita. So, terima kasih kepada semua penonton Handball Track. So, kita akan jumpa untuk next episode. And terima kasih kepada Ahmad sebab sudi. Walaupun sibuk dengan FYP dia, dia datang untuk share knowledge dia, share dia punya experience kita. So, terima kasih banyak Ahmad. Terima kasih banyak. So, jumpa lagi semua penonton Handball Track. Jangan lupa like, subscribe and comment guys. Jangan lupa subscribe guys. Bye. Bye.